Pergilah pejabat pusaka, baru tahu, baru kita faham. Jangan kata anak tu tak jaga ke. Bagilah dekat dia. Boleh je bagi, tapi atas persetujuan masing-masing. Dah jaga orang tua tu, bila orang tu mati, hak semua dia ambil tanpa faraid. Makan dia seorang, nak halal ke tak? Harta batil pun kau ambil, jelaskan hutang-hutang si mati dulu. Lepas tu nak rembat lah. Ni macam luahkan perasaan ni. Tapi betul lah, itulah hakikatnya. Sebenarnya, ialah kalau ada juga yang mengadu kat saya, dia jaga orang tua tapi bila tiba-tiba duit tu semua hilang. Jadi adik-beradik lain macam petikai lah. Jadi sebab tu benda ni nak kena transparent, nak kena sesama adik-beradik tu nak kena orang kata jelas. Kalau kata orang tu bagi, memang hak dia, tak apalah kalau orang tu bagi, memang boleh je ambil. Tak perlu pun nak tanya semua. Cuma ialah kadang-kadang kita pun tak tahu kan. Mungkin orang tua tu dia lebih sayang orang yang jaga dia. Jadi mungkin dia tengok anak ni mungkin susah. Mungkin dia tak macam adik-beradik yang lain, lebih berada, lebih ada duit. Jadi sebab mungkin dia bagi. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya banyak berlaku. Tapi itulah sebenarnya nak kena transparent lah antara masing-masing. Itu je saya boleh cakap. Sebab kalau nak petikai, semua orang boleh petikai. Jadi itulah yang penting sekali pada saya, ahli keluarga ni kena rapat. Kena rapat. Kalau tak memang akan timbul syakwa sangka yang boleh merosakkan silaturahim. Tambah bila orang tua tak ada, lagi teruk keadaan ni.